guna the power of imagination. Apa maksud the power of imagination ni? Kuasa bayangan. Kuasa bayangan. Bayangan apa? Bayangan imagination ni, impian, cita-cita, harapan. Okey. Kenapa saya cakap contoh the power of imagination? Awak kena cakap dia perkataan cuba akak bayangkan. Cuba akak bayangkan disertakan dengan impian, cita-cita, harapan. Sebagai contoh, kalaulah customer tu, prospek tu nak belikan untuk mak dia, awak kena cukup gunakan perkataan cuba akak bayangkan mak akak amalkan let goal selama 3 bulan. Lepas ni buka je masjid habis COVID, mak akak dah boleh solat dekat surau, dah boleh solat tanpa kerusi. Perkataan cuba akak bayangkan itu sangat penting. Saya ulang sekali lagi Bagi tahu impian, cita-cita, harapan dia. Seorang anak nak membeli untuk ibunya let goal supaya mak dia yang sakit lutut, kecil manis dalam 3 solat itu dapat semula pergi solat ke masjid tanpa guna kerusi, boleh jalan kaki. Okey. Awak kena guna perkataan apa? Cuba akak bayangkan bila mak akak makan ataupun amalkan ubat ni, penawar ni, lepas 3 bulan mak akak dah boleh pergi ke masjid dan solat seperti mana biasa. Akak akan rasa bahagia tak? Jelas tak? Jelas. Itu maksud saya guna kuasa bayangan. Bila kita bercakap bagi impian dan harapan untuk orang, bagi impian dan harapan untuk prospek, supaya dia membeli. Kadang-kadang lepas kita baca, customer ni dia bukan membeli produk tersebut, tapi dia tahu adakah your product, value of your product mampu untuk selesaikan masalah saya. Itu sahaja. Okey, jadi guna kuasa bayangan, cuba akak bayangkan selepas 3 bulan mak akak amalkan penawar let goal ni, mak akak dah boleh pergi masjid dan juga solat tanpa kerusi. Akak rasa bahagia tak? Saya macam tu. Ada anak yang tak rasa bahagia, mesti rasa bahagia. Itu yang pertama, guna the power of imagination. Tuan Fadil nak guna kat bahagian mana? Semasa you buat closing. Contohnya, bila you present produk, okey Kak, proses rawatan pertama apa dia, proses rawatan kedua apa dia, ketiga apa. Okey, untuk lengkapkan ketiga proses ni Kak, akak perlu ambil rawatan penyembuhan 3 bulan. Cuba akak bayangkan bila mak akak amalkan ni, selama 3 bulan, dah boleh ke masjid, solat tanpa kerusi. Akak rasa bahagia tak? Masa you call dia. Jelas? Jelas. Jelas